Sekarang kita nak spot bag Jejaka Idaman Malaya. Which is bukan Bizan Johor lagi. Bukan. Kenapa korang tak pernah nak Bukan kamu juga. Bukan semua orang kat sini. Ha? Kita nak spot bag siapa? Jejaka Malaya saya tadi tu? Allah, bukan. Kita nak spot bag Nadir Nasar. Bos kenal? Saya tak kenal. Saya tahu je. Takkan lelaki perempuan tak tahu. Tadi perempuan kata, saya tahu nama wife saya dan nama mak saya je. Ni lelaki kenapa tak tahu? Saya tahu nama-nama para sahabat. Wow. Nak tengok bag yang pertama. Oi, ini bapak mahal ni. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Mana benda murah dalam dunia ni? Ini adalah YSL Messenger Bag. Yang ini harga dia dalam RM11,800 sahaja. So basically bag ni dia lebih kurang design flat bag macam Prada. Dia start pakai nylon dan sebagainya lah. Lebih kurang. Lebih kurang macam tu. Kalau kat KCC pun Prada dengan YSL pada depan kan. So mungkin dia macam tu lah lebih kurang. Tapi sekarang memang saya dah start suka pada Prada lah. Daripada dulu pun sama kan. Daripada dulu lah bos. Tapi saya tak pernah ada Prada. So kalau ada orang nak sponsor kan. Kesiannya kenapa minta kat orang? Kata ada duit. Kata. Kesiannya. Iya. Tak? Boleh lah. Okey. Bos, jom tengok bag yang kedua daripada Ada Nadir. orang tanya dalam live kita, bang, cuba buat berapa income yang selesa nak pakai. Okay, let's say katakanlah kalau you nak memiliki bag pada harga RM11,000 tu, kita punya income lah, at least pada saya lah. Saya pun tak beli. Tapi pada kiraan saya, at least kalau you nak spend something for bag-bag macam ni, you punya spending tu at least 5% sahaja. Itu pun banyak. Pada saya 3% pun cukup lah. The rest that you have to spend on investment, on development, on talent, on company. Saya memang jenis tak membeli punya. Ni pun baju. Semalam saya lalu kat belakang jiran rumah saya. Apa baju ni? Sesuai. Kat Ampayan. Siapa suruh dia gantung situ? Wow! Oi, bag ni menguntungkan saya. Ini adalah LV soft trunk. Dia bukan soft trunk yang petak tu. Ni soft trunk yang nipis sikit lah. Lebar-lebar dia macam ni lah. So basically bag tu boleh muat maybe dalam handphone, power bank macam tu lah kot. Kalau letak benda-benda kembang, okey lah. Letak apa? Letak apa tadi? Benda-benda kembang. Benda kembang. Benda kembang besar tu tak boleh lah, tak sesuai. So ini harga dia tak mahal sangat. Harga dia dalam RM16,000 sahaja. Mahalnya. Ya, tapi yang ni kecil je. Yang ini rasanya dia photoshoot untuk LV ni rasanya. Sebab jaket dia pun LV. Lepas tu belakang ni pun memang dekat kedai LV. Kalau tengok rak pun memang LV juga. Apa bos jealous ke? Bos tak dapat sponsor daripada LV? Bukan tak dapat, saya tolak. Oh, tolak? Saya cakap, hebat kan? you're not my level. Wow, so what's your level? Saya cakap, see my lawyer. So the rest saya tak tahu nak cakap apa dah. So dia cakap, see my lawyer. Saya cakap, itu pun saya belajar daripada YouTube. Kedua, dua pasang bag Nadir Nasar. Harga dia dekat almost RM30,000 sahaja. Wow. Hebat kan hati-hati kat Malaysia ni sebenarnya boleh pakai bag mahal. Saya pun teringin nak pakai satu one day insyaAllah. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan consign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.